Mandarin yang selalu orang Cina cakap. Part 4. So, baca dekat komen video saya yang sebelum ni. Kak ni komen, boleh ajarkan ayat ni. 1. Nanti uncle apa khabar? Ayat kedua, dah makan? Ayat ketiga, sakit tak? Ayat keempat, hari ni kita cuci luka. Kalau sakit, bagi tahu saya je. So, hari ni saya nak share dengan korang cara untuk kita cakap 4 ayat ni. Ayat pertama, apa khabar? Apa khabar dalam Mandarin ialah ni, hao, ma. Saya rasa perkataan ni antara yang macam orang kata senang nak sebut sebab ni sangat familiar among the Chinese and also orang Melayu cuba untuk cakap perkataan ni bila dia bercakap dengan kawan-kawan dia orang kan. So, cara nak sebut ialah ni, hao, ma. Ayat kedua, awak dah makan? Cara untuk sebut ayat awak dah makan ialah ni ce le ma. Ni ce le ma. Perkataan ni pun antara yang macam orang Melayu selalu juga sebut tau untuk bercakap dengan kawan dia orang untuk just macam daily punya interaction macam tu kan. So, cara nak sebut ialah ni ce le ma. Ayat ketiga, sakit tak? Sakit tak? Dalam Mandarin ialah tong ma. Tong ma. Perkataan ni susah sikit lah nak sebut sebab dia punya cara sebutan tu kena betul. So, cara nak sebut ialah tong ma. Ayat keempat, hari ni kita cuci luka. Kalau sakit, bagi tahu saya je. Ayat ni akan jadi panjang sikit sebab ayat yang kakak ni request panjang sikit. Cara nak sebut ialah 今天我帮你清理伤口，如果痛，请告诉我。今天我帮你清理伤口，如果痛，请告诉我。Saya ulang lagi sekali untuk ayat keempat yang panjang sikit ni. 今天我帮你清理伤口，如果痛，请告诉我。So, kepada akak yang komen ni, saya dah buatkan video untuk akak. So, ni men share tau, sing detong sima. Sekejap, kalau nak saya translate perkataan apa lagi? Boleh like, follow, share dan komen.